Rail tu murah macam mana sekali pun, korang kena pastikan ni ada besi dekat sini. Ok geng, hari ni aku nak buat servis dekat rail ni. Apa ni? C-Night Falcon nama dia. Ok, untuk servis kali ni aku nak pakai minyak ni. Minyak ni antara minyak viral juga ni. Nanti korang boleh tengok dia punya performance untuk minyak ni. Ok geng, jom. Aku nak buka dulu rail ni. Ok, jom. Buka dulu. Oh, mantap dia punya standard, ada besi. Longgar dia ni. Ok, untuk pengetahuan korang, sebelum korang pakai rail, sesuatu rail, korang kena servis dulu geng. Korang kena servis dulu. Macam mana Asal dia macam ni. Asal dia dah macam ni. Korang belilah rail mahal ke murah ke, korang servis je dulu. Korang pakai seminggu je, korang pakai tak seminggu pun tak apa, korang pakai sekejap-sekejap je. Kalau baru lah, kalau beli baru tu pakai je sekejap, boleh sehari dua, lepas tu korang servis terus. Korang jangan pakai lama-lama sampai rosak. Yang ni buka dulu. Kita kasih barai semua. Kalau korang pakai je lepas tu tak servis, nanti rosak. Nanti part-part yang rosak tu aku akan bagi tahulah yang selalu rosak bila korang tak buat servis sebelum pemakaian. Ok, yang ni buka. Buka yang ni, cabut. Yang ni dia punya braking system jenis micro magnetic. Yang ni untuk main dia bagi ringan. Dia tak boleh gambar berat. Tapi kalau nak longkas kena pakai gambar berat jugalah. Alah, sangkut kat mana. Untuk pengetahuan korang, rail ni dia macam CC Cast X3. Dia sebiji macam CC Cast X3. Tapi Cast X3 dia tak ada ratio 8. Yang ni dia ada ratio 8. Korang boleh pilih ratio 8 ataupun ratio 7 untuk rail ni. Banyak tersembunyi ni. Yang ni pun tersembunyi. Yang ni pun sama, tersembunyi dalam pakai. Tak tahu muat tak ni. Allah, tak muat. Alah, pisang betul lah. Tak muat. Baiklah, ada Spana Legend ni. Rail ni kalau korang nak buat main kolam air masin, aku memang sarankan sangat geng. Sebab rail ni drag dia kuat gila. Drag dia kuat. Lepas tu body dia solid, pakai carbon composite. Main gear, sekejap lagi tengok main gear dia. Brass main gear geng. Pakai brass main gear. Pinion gear pakai brass. Lepas tu dekat sini ada besi Dekat dia punya yoke ni ada besi.
Ada besi geng. Lepas tu pinion gear dia jenis support, ada support bearing lah. Macam ni. Ada bearing kat sini, dia ada support bearing. Okey, bahagian atas pakai carbon tape washer. Berapa keping Berapa keping? Yalah, buka macam ni dekat bawah pun sama, pakai carbon tape. Tak ada. Kat bawah dia bukan carbon tape. Oh, yang ni ringan je. Satu lagi ring ni dia ringan. Berat dia dalam 170 gram sahaja. Oh, padu geng. Material ni memang padu. Oh, dia punya yoke Lepas tu dekat sini macam biasa kelas pakai besi. Kat sini macam biasa kelas pakai besi. Lepas tu dekat dalam ni dia tak banyak grease. Korang kalau beli, korang terus buka. Jangan lenjan. Korang beli tu terus buka. Kalau nak bagi tahan reel korang, beli tu terus buka. Dekat sini ada bearing. Ada washer dekat bawah tu. Aku nak buka sampai sini je lah. Aku buka sampai kelas. Lepas tu worm shaft ni tak pasti aku nak buka ke tak. Okey, settle baraikan reel Sinite Falcon. Sinite Falcon. Okey, kita tengok dulu bahagian dalam dia. Pakai brass main gear. Fokus lah, bingung. Pakai brass main gear, pakai carbon tape washer, pinion gear brass. Lepas tu dekat yoke dia ni ada besi kan. Besi tu. Tu geng. Kalau korang nak cari reel tu murah macam mana pun sekalipun, korang kena pastikan ni ada besi dekat sini. Lepas tu kelas pakai besi. Ni kelas. Ni kelas dia pakai besi. Kat sini ada bearing. Lepas tu lagi satu geng, yang jenis macam ni. Pinion gear ni dia ada support bearing. Dekat bahagian ni, side plate ni ada support bearing. Korang beli reel macam mana murah sekalipun, make sure benda-benda macam tu kena ada. Sebab aku perhati je nak lagi-lagi pemula yang baru nak main BC, baru nak belajar mancing, dia cari reel yang paling murah. Korang tak tahu reel paling murah ni dia cikai-cikai dia buat. Tengok luaran memang cantik. Lepas tu orang payung video longkas, korang pun trigger nak beli. Macam dia ni bila orang payung longkas, korang trigger nak beli, nak pakai. Padahal bila korang beli, pakai 2-3 hari rosak. Sebab korang cari benda yang tak kena dengan kualiti. Biar beli barang tu puas hati. Mahal sikit tak apa, asalkan korang boleh pakai lama. Reel kat depan aku ni, semua kecuali ni semua yang aku beli ni, semua yang okey. Material dia okey. Lepas tu dia cukup sifat lah, senang cerita. Okey, sambung lagi di parts 2.